Akak dah buat ni. Aku tahu kau buat apa. Kau baling kamera Ehsan. Christine, masa ni pun kau nak gurang aku ke? Faris, kenapa Ihsan tak bagi tahu dekat akak? Yang tu akak pergi tanya dia sendiri. Jangan. Kalau dia tahu mati saya kak, nanti dia marah kat saya. Akak janji dengan saya jangan bagi tahu dia yang saya bagi tahu semua ni. Dah. Encik Faris, awak tugas awak dah selesai. Balik. Apa balik pula? Habis tu awak? Saya tidur kat sini. Saya nak tidur sini juga. Jangan ada. Apa patut aku buat ni? Alah, Kak tak payahlah risau. Abang tu Elisa tengok okey je. Biasanya kalau orang sentuh. Hai Ehsan. Hai Ehsan. Selamat pagi. Awak mesti tidur nyenyak kan malam tadi? Saya datang sini. Saya nak minta maaf dengan awak. Awak mesti maafkan saya kan? Saya sebenarnya tak sengaja. Saya sebenarnya tak sengaja. Ehsan! Hai! Awak nak keluar ke? Tak ni, tiba-tiba datang sini buat apa? Ngigau ke? Saya datang sini memang nak jumpa dengan awak. Nak tanya khabar. Awak sihat? Saya tak rasa awak datang sini nak tanya khabar. Saya ada bawa breakfast untuk awak. Okay. Listen here. Saya datang sini untuk minta maaf. Sebenarnya saya betul-betul tak tahu apa yang jadi dan semua ni bukan salah saya semata. Awak yang tak nak bagi tahu saya apa yang jadi sebenarnya. Dan saya tahu, saya pun tak patut nak korbankan kamera awak macam tu. Kamera tu penting sangat untuk awak kan? Saya betul-betul minta maaf. Dan sekarang ni, saya nak awak bagi tahu saya apa yang saya boleh buat untuk betulkan keadaan kita sekarang ni. Mungkin benar saya marah. Tapi saya takkan biarkan perasaan saya mengganggu Hubungan kita. Dah. Kenapa awak nak cakap sampai ke sini pula ni? Sekarang ni, Alia tu anak Ehsan kan? Bukannya anak awak. Lagipun sedarlah diri tu sikit. Awak pun dah berpisah dengan Ehsan. Buat apa nak sibuk pasal anak dia, pasal dia lagi? Saya pun ada masalah juga. Tapi saya ketepikan semua masalah saya tu. Hello. For your information, saya jumpa budak ni dekat mall ni. So, semuanya di bawah tanggungjawab awak. Maaflah cik, saya ni cuma beritahu prosedur kami dekat sini je. Lagipun tak ada orang yang bertugas hari ni. Saya seorang je. Macam tu je. Budak ni... About your boyfriend. Macam mana you boleh tahu I ada boyfriend? Nah, I kan doktor psikologi. I dah macam boleh teka-teka gitulah. Wah, baguslah you ni. Nick tu, sekarang dia macam... tak macam Nick yang aku kenal dulu. Entahlah. Mungkin perasaan aku je kot. Apa perasaan kau pula? Dia siap intip kau ke mana-mana kau pergi. Itu aku dah rasa pelik dah. Cemburu memang perlu dalam cinta, yes. Tapi takkan sampai nak intip-intip kau macam tu. Tak psycho itu. Salam. Macam mana kak? Hari yang tenang? Yes. No gaduh-gaduh? No. Ada yang nak pecah barang lagi ke? Oh, amboi. Pelik sangat tu. Papa. Sekarang ni kau biarkan Nick selesaikan masalah dia sendiri. Dan kau boleh habiskan masa kau untuk belajar adab dan sopan.
Sekarang keluar. Keluar dari tempat ni.